Konten lah, konten. Kat rumah talent perempuan, ya. Ya. Saya makan apa? Saya makan kuih. Kuih konon. Dia live. Kenapa tengok-tengok aku live, dia live? Notice lah. Saya kena tunang dengan Syekh. Astaghfirullah, bukan. Dia tak tenang dengan Syekh gila. Dia bukan dalam AI. Orang luar. Pahir dok. Dia kata dia takkan dengan budak AI, okay? Tengok jam baru. Ni lah jam yang dalam konten tu. Cantik tak? Dia macam Daniel Wellington tapi versi low budget. Vinci. Tapi cantik kan? Share di rumah, ya. Share jam Vinci tu kena bayar dulu. Jam share tu Vinci kena bayar dulu. Dah bayar dah hari tu, Wak. Sakit aku. Aku ada jerawat dekat bawah ni. Aku dah suka jerawat dekat hidung. Dia sakit, you know. Korang faham tak? Nice lah cincin share. Nice kan? Share suka cincin yang besar-besar macam ni. Tapi nipis pun Syed suka sebab Syed punya jari jenis yang tak tahulah. Kurus kot. Kurus lah. Masalahnya lengan aku pun kurus macam tulang. Malam ni ada kata tak? Syed tak tahulah post bila. Ada kot. Ada kot. Ada kot. Tak tahu kau. Mana? Lag ke? Lag ke guys? Masih lag ke? Korang tahu tak kenapa lag? Sebab korang spam lag. Cukuplah satu orang je cakap lag. Kenapa nak ramai-ramai cakap lag? Lawa cincin. Cincin ni dah lama tau. Zaman orientasi lagi. Lag. Masih lag ke guys? Jangan cakap lag. Jangan spam lag. Jangan spam. Sebab tu lah lag. Tu ke kadang nak tenang. Ya.
Ya, dia nak tunang dah. Asyik tanya je korang ni. Korang tengoklah konten dia. Keluar dulu. Lag. Masih lag ke? Menipu syak dorang ni. Kau diam malah. Kau nak pin komen kau. Biar dia tahu. Malah Syah tahu. Yang Syah tahu dia tunang hujung bulan ni. Tak pun. Jangan sedih-sedih. Apa yang sedih? Kita pun tumpang gembira. Syah pernah ke Brunei? Tak pernah. Malam ni ada konten kah? Malam ni Syah tak ada konten. Esok ada konten, okay? Esok korang stay tune, okay? Konten esok mengejutkan. Ya, esok Syah ada konten. Konten trio. Konten sangat best. Malam ni dia ada post konten. Esok post konten. Dah lah, aku benci lah pakai baju ni. Tadi aku tersama baju dengan orang lain. Malu. Asla keluar ke Syah? Dia ada dekat bilik tadi. Kita orang baru je borak-borak. Lepas tu dia masuk bilik. Konten Abi ada tak malam ni? InsyaAllah ada kot. Saya pun tak tahu. Lag kah? Masih lag kah? Bencilah masih lag. Kita matching sama siapa? Sama ada tadi orang stranger. Pasangan dah siapa ya? Kamu tunggu je dia reveal. Share pun tak tahu. Share sudah makan? Sudah. Perasaan kan dah nak tenang. Tumpang gembira. Share okay, share happy. Anda live. Assalamualaikum Syirina. Waalaikumsalam. Hello. Mana Mira? Mira tengah bersiap. Dia nak pergi shoot. Anda membuat live. Ikutlah dia ni. Kenapa? Mana Mira? Mira dekat bilik. Sophie mana share? Dah semua sibuknya. Semua pergi shoot dengan partner masing-masing. Share pun baru balik. Share dah mandi ke belum? Kenapa tanya soalan macam tu? Ha? Minta kek. Tak boleh. Tak boleh kek ni. Ada semua dah pula. Saya suka kek coklat. Macamlah. Saya pakai kontur apa? Saya pakai eyeshadow yang gelap. Color rich brown. Color macam ni. Lepas tu pakai tangan je weh. Aku jenis pakai kontur pakai tangan. Ha? Aku makin bolat. Saya pernah try haifu. Saya nak buat haifu treatment. Okey tak haifu tu? Okey ke haifu treatment tu? Saya takut lah nak buat. Berapa harga buat campur kan dalam konten. Saya ada konten tak hari ni? Hari ni saya tak ada konten. Esok baru ada konten. Hari ni tidak. Okay. Mana Sophie? Sophie tengah busy. Dia tengah shoot dekat luar. Semua orang dalam rumah ni semua keluar pergi shoot. Share pun baru balik dari shoot tadi. Share boleh tutorial makeup. Suka tengok makeup Share. Tu aku macam tak nampak tu makeup aku dekat kamera ni. Tapi dekat cermin nampak pula. Kenapa macam tu guys? Colour bracelet Share apa? Share dari first pakai bracelet sampai sekarang Share pakai colour silver je. White grey kebanyakan lah. Pernah juga try colour pink, hitam, apa lagi merah.
Apa itu turquoise? Apa lagi ya? Purple. Tapi Share lebih suka grey. Sebab dia nampak natural braces. Dia boleh match dengan apa-apa baju, makeup kau. Alhamdulillah. Cuba cakap Penang. Aku tak pandai cakap Penang. Macam mana tu? Luntur tak colour silver? Dia luntur. Dia tak luntur. Dekat Share dia luntur kalau Share makan macam masak lemak. Macam makanan berminyak. Macam tu dia luntur jadi warna hijau lumut. Tapi Share selalu kalau lepas dia luntur tu, Share cepat-cepat minum air suam, air panas. Lepas tu kumur-kumur balik-balik. And then brush gigi. Nanti kirim salam kat Mira. Okay. Share buatlah konten masak-masak lagi. InsyaAllah nanti Share buat. Cuba ngomong Indonesia. Aku nggak bisa ngomong Indonesia secepat itu. Aku harus belajar lebih dalam. Kamu ngerti nggak apa gue cakap? Coba cakap ke lantai. Tak pandai. Mana Fail? Tak tahulah. Dekat rumah dia kot. Manalah saya tahu. Saya tak duduk sekali dengan Fail lah. Rumah ni rumah perempuan Indian saja duduk. Aku makin bolat lah. Aku tak suka. Tak nak fikir. Malam ni ada konten. Malam ni tidak konten. Bila buat konten ke Kak Share. Kamu stay tune je lah ya. For now Share tidak konten ke Kak Share lagi. Share banyak konten friendship. Share cuba cakap sabar sejak. Nak mau? Tidak bah. Boleh bah aku cakap sabar. Cuma aku pandai automatik. Baguslah tu makin bulat. Tak mau. Aku nak mau bulat dekat pipi. Masalahnya aku punya niat makan banyak ni sebab mau naikkan berat badan. Sebab aku terlalu kurus. Aku rasa kalau aku berisi sikit aku akan cantik. Nampaknya dia pergi muka lah pula. Dia pergi pipi. Badan aku still maintain weh. Kurus je macam dulu. Cuma dia pergi muka lah pula. Dulu muka aku runcing je masa orientasi tu lah. Aku tengok sekarang macam makin gemuk. Muka aku lah. Saya lahir bulan berapa? Korang kena tengok konten esok. Konten esok detail semua pasal Share. Kamu akan tahu. Sinki tu blok lah. Semualah blok. Berapa berat badan Share? Share tidak cek lah. Last check masa sebelum raya hari tu. Share buat konten mukbang. Okay, nanti Share buat, okay? Korang nak mukbang apa? Mukbang makanan apa? Cuba suggest. Share perlu main gym kot nak gain weight. Lah gila aku malas. Maybe kan. Nantilah tunggu aku rajin lah. Kena main gym baru naik berat badan. Telah lama kita. Bibir aku kering lah. Makan apa guys? Makan apa untuk konten mukbang tu? Makan sedap yang berselera. Makanan buyat. Makan makanan Sabah. Tapi mana mau cari dekat cyber ni? Mana ada. Kita kena bawa dari Sabah juga. Makanan buyat next month lah. Next month Share turun Sabah, Share beli. Share buat sini. Situ Share buat ambuyat versi Share. Mukbang ramen. Suruh
Suruh Faik buatkan makanan Thailand. Makanan Thailand makan apa? Perasaan share bawa kereta. Aku rasa okey, tapi aku takut bila jalan kecil dan naik parking, naik basement. Share pernah bercuti ke Singapura? Tak pernah. Warna pink. Mukbang roti jondo. Dah tak ada dah awak roti jondo. Pakai skincare apa? Jangan tanya pasal skincare. Saya pakai filter. Cuba sebut Faik lagi sekali. Faik. Dekat kaki hari tu makeup ambil muak ke? Makeup yang mana satu Share seumur hidup baru sekali muak makeup kan. Sebab Share jenis tak suka Abangan Maggie kan. Maggie tu siapa Kenapa pipi merah? Sebab pakai blusher wak. Mana? Kenapa? Kenapa? Suara aku tiga. Ada.
Lag. Masih lag ke guys? Masih lag. Thank you biskut. Terima kasih. Tinggi berat badan Syed berapa? Tinggi Syed 161. Berat badan Syed tak tahu sekarang. Syed lama sudah tak timbang berat badan. Last timbang sebelum raya hari tu. Dah banyak ke konten yang Syed buat tapi belum post. Ada dalam. Tak boleh beritahu lah. Saya tak boleh janji mau postkan tak. Tapi yang confirm post ada 2. Ihin kan ni? Ihin kan ni weh? Just send a gift. Gambar dia Ya. Wah, thank you Ihin. Ni tak tidur. Terima kasih Ihin. Ihin kasih gift. Thank you Ihin. Aku akan terus. Lag. Aduh, kenapa lag ni? Aku lah. Kenapa lag? Masih lag ke? Stres lah. Tengok view tu turun sudah lag ni. Lag sangat ni je ke? Astaga. Janganlah tunjuk muka. Mesti muka aku buruk. Lag. Ihin. Duduk di mana? Di rumah. Lag lah. Macam mana? Jangan bagi Tommy apa Ihin ni? Dia komen je comel share ni. Mana dah. Guys, masih lag ke guys? Pandai cakap bahasa Sarawak. Syed tak pandai cakap Sarawak. Raya Haji balik tak? Balik. Kena balik juga. Syed kena cabut gigi. Lag lah pula lagi. Aduh lah kau ni. Dah lah. Stres lah. Aku akan terus mendoakanmu. Berita tentangmu. Sekejap okey, sekejap tak. Ayah. Janganlah spam. Jangan spam lag. Itulah lag. Dan hidungku. Apa kabar kamu? Pergi tidur share je. Mengantuk sudah aku. Share kau sebanyak. Saya nampak sweet dengan Mak Han. Adakah saya akan pandai dengan dia satu hari nanti? Tak tahu. Ya, saya sokong. Saya sokong. Daus baju. Aku malu lah. Ya ke? Cakap dengan Daus lah. Kenapa? Mana ada? Kawan share ke?
Mana ada? Kawan chef ke? Ni malu-malu ni. Mana ada? Ya, lag lagi pula dah. Yes. Lag. Weh, benda tu nampak dah ni. Tu cabut tu patah. Dia terpelek mak pergi sebelah. Lag. Dah lah berhentilah kamu ni. Spam lag. Itulah dia lag. Kamu tahu kah? Kenapa lag? Okay lah, nak bercakap pelan-pelan macam tu. Kan kamu prank aku ni. Sebenarnya tak lag pun. Syah suruh beli show dekat mana? Random weh. Beli dekat pasar malam je. Apa benda tu? Oh. Kau cari kat dalam ni. Sophie balik ke weh? Dia pergi KL shoot dengan Shani. Tak tahu lah dia balik dekat. Alamak, beg makeup aku dekat kereta dia. Dia balik sini lah kot. Habis aku. Macam tak? Kau cuba check bag Tak dapat dia. makeup. Kalau bag makeup dia ada dalam bilik, dia balik sini kot. Dia pun bawa beg makeup dia masalahnya. Terus. Lag bah. Share room tua. Weh, room tua. Jangan. Tak boleh. Hello. Paloi. Tak baik cakap paloi. Kalau room tu korang akan nampak luggage dulu daripada kaki. Ya, luggage lagi. Tak apa. Bilik tu penuh dengan luggage. Dupang. Waiting ship Shermat. Wow. Mengantuk. Mengantuk. Hai Eddie. Mulau kan share? Mulau. Mulau tu apa? Mulau tu gila. Gila macam tu. Tadi yang dia cakap tadi tu Gila. apa? Ada satu. Yang Cik cakap tak baik cakap. Oh, dupang. Itu mencarut je. Dupang mencarut. Dupang. What? Mencarut sabar. Dia aku nak try ni weh. Jimilan. Kod apa tu? Paling cerah. Kah? Tak tahu dia bagi kat Mira. Kau tentang cari beri tak suruh pilih. Pun dia bagi je ni. Mau ke kod Mira lah ni. Jimilan. Aku akan terus mendoakan. Bila post konten esok ya. Lag. Aku lah stres aku. Yes ya. Tengok ni. Dia gelap sikit. Tak nak. Ni. Kita ambil yang lain. Dia kan. Line tak ada ke share asyik lag. Shin tak tahu lah. Dekat ruang tamu ni memang tak ada line. Line dekat bilik pun bahaya weh. How? Tak boleh. Lag. Okay lah. Diam lah. Janganlah cakap palu. Itu dah bagus bah. Mana ada? Mana ada? Tu dah bagus bah. Kenapa kau? Biasa sejak itu aku rasa tidak bah. Pening. Leg memanjang. Ya, line RM1. Pindah tempat share sebab lag. Tak payahlah. Share nak end lah kalau macam tu. Stres aku. Line macam memang. Sorry ya, line RM1 je. Phone share panas kot. Mana ada? Pindah tempat lain. Tak nak lah. Share nak end lah.
Dah stres lah aku dengan lag korang ni. Kan dah tunang discussion. Weh, tiba AI ni. Tak, live ni kan dia pandai AI. Dia pandai tahu apa yang kita borak. Lepas tu dia bagi tahu. Dia cakap apa? Kan dah tunang discussion. Lawak lah. Palu itu apa? Palu itu tak baik. Sebenarnya kan weh, bodoh tu pun apa? Backward. Backward kalau dekat Sabah. Budu. Bodoh lah kau ni. Macam bodoh kau. Budu tu bodoh lah. Bodoh tu bodoh. Tapi kalau Sabah kita orang cakap bodoh. Kita orang cakap bodoh.